Ada sentapan jadi satu kepuasan. Dia tangan mau tok makanan ni baru dia pakai tok makan. Ayam kelandak pun makan. Ada lagi bawah tu. Ada lagi bawah. Bukan dia tengok. Ada lagi kot. Tapi kumpul tak kira siapa. Dengar bunyi drag buat orang sasau. Jangan marah kalau kau kumpau. Pisang minum pagi. Besar. Besar. Okay guys, Assalamualaikum. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di Kamal Fisher YouTube channel. Okay, hari ni jom ikut saya. Kita ada trip mancing di Sungai Padang Perlis. Kita main jauh-jauh main Perlis ni. Kita sekarang ada di jeti nelayan KM Sungai Padang Sanglang Perlis. Boat yang kita nak naik tu The Dawn Red Fishing. Taekwondo. Kita try. Kita pun join dengan member-member ajak ni. Kita join apa. Okay guys, apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share di Kamal Fisher YouTube channel. Okay guys, tengok moga-moga ada hasil hari ni. Kita main jauh-jauh ni kan, ada hasil lah. Tapi apa-apa mancing ni hobi ya kan, sonok-sonok ya. Janji boleh berkawan, jumpa kawan-kawan lepas semua. Enjoy kat tengah laut mancing. Lepaskan gian mancing ni. Itu ya target kita utama. Ikan nombor 2 yang pertama kali boleh mancing ya. Okay guys, kita tengok nanti. Kita tengah tunggu ayat pasang sikit baru kita boleh keluar. Nanti kita jumpa lagi ataupun kita kena kenal orang lagi. Okay, jom. Okay, jom tengok personal boat. Owner boat. Boat kak. Berapa kaki ni? 50 kali 9. 50 kali 9. Wah, The Dawn Red Fishing. Betul tak? Nombor tekong nanti kita buat video. Boleh, tak ada masalah. Ada apa Facebook ke TikTok ah? TikTok. Facebook macam tak apa nak aktif. TikTok kita insya-Allah banyak view. Boleh. Nanti kita bubuh. Untuk politik. Jom. Pak luar. Tekong. Tekong kita. Bandun. Beres dah. Raya. Selesa. Kevin. Siap ada ekor tu. Ada. Ekor kat pilot saja kah? Kat Kevin tu belakang tak ada? Tempat tidur ada. Tu ramai. Luas. Dalam ni pun tu. Masak ada. Tandas ada. Luas. Member nama apa dah? Adam. Ayah ni nama apa? Amran ni? Ozi. Pak Tih tau. Beres no? Okey. Lalu orang lam. Ni belakang ni semua ni. Badi semua ni. Jom. Jom kita nak jalan lah. Boat padu. Ui, selesa bang. Santai kawan, duduk belakang. Jenuh kepala lagi. Jalan dulu tak apa. Okay guys. Ni kat sana. Gerak dah. Kami dah gerak dah. Tadi lewat sikit sebab tunggu ayat pasang. Boat memang cantik. Padu boat selesa. Siapa-siapa yang kenal nak atau trip main belah Tayak Batu Langkawi ni, jom. Boat The Dawn Red Fishing. Mantap, jom. Aku memancing sekadar hobi. Bersama teman-teman ikan dicari, adrenalin menerkam bila drag berbunyi. Lihat leturan joran itu yang dinanti. Di kolam, di sungai dan lautan akan ku terja asal ada ikan. Menipu ikan dengan umpan tiruan. Bila ada sentapan jadi satu kepuasan. Fish on, Kamal fish on. Fish on, Kamal fish on. Ada otai, ada sifu, ada
Kita duduk belakang ni. Fast jig jadi. Kita main fast jig guys. Dia ambil lama. Darah dia ada. Ambil. Nampak dah ikan. Aduh sayang. Naik dah GT. Go! Allah tak kena. Allah tak kena lagi. Duduk diam. Aduh. Tak kena lagi. Tak ada sok lah. Sok cepat sikit. Alah. GT temu kita, alhamdulillah. Ada pelayak. Alah, pelayak lantung ni tak ambil ni. Sat. Okey guys, jom kita check fast jig Tenggiri. Tuah tengah ni. Tuah tengah terkondon. Kita main fast jig tau. Panjang. Ni dia pasang lah. Jadi okey dah, alhamdulillah boleh juga. Boleh GT dengan talang dah kita tadi. Banyak makan tapi lucut, tak lekat. Tadi boleh nak sagai. Sekok, talang sekok, GT sekok. Senyap. Balik. Lepas ni tadi. Tak ada. Hah? Okey guys, dah sampai dah tuah kita dah tambak dah boat apa semua. Boat dah bubuh anchor apa semua. Jom. Kita pick Apollo cari upaya hidup. Kita minat ni game ni. Memang favourite lah. Kita cari moga-moga ada lah hasil umpan hidup kita. Tapi tak nampak langsung kayak anak ikan atas ni. Ada dah. Makan dah. Oh tu. Tak ada jatuh. Tembak tu umpan. Main cecak Plato. Oi, Plato elok. Plato dah. Ambak, jangan lupa. Caru pun tak apalah, Plato dah sekok. Plato dah belang. Caru tak boleh. Oh, Plato lagi sekok. Panjang kena. Jauh. Kita kaut tak apa. Hampa casting tinggi tak apa. Aku ambil Apollo tak apa. Kita kaut umpan hidup, kita bawa lantung. Tak lagi kita lepas ambok. Plata ada okey. Ada. Berat tu nak kau naik pun. Ada tu. Ada caru nak caru. Berhenti je tali tu. Makan dah. Tak ada tu bawah tu. Makan dah. Berhenti tu weh. Tu. Weh. Uji Rashid dah. Cok. Uji Rashid ada. Dia pun jadi ni tinggi ni. Ambok. Bottom. Boron. Kok sangat mewah dah kan. Jauh mu tu.
Loh, tak mengai lagi. Okey bungkus. Jom. Tengok lah. Pakai umpan polo flasher saya 7 lah. Kita tengok. Kalau tali. Ada saya dah. Ada. Sat. Lu ingat nak cari pelata lagi? Oh, berhenti dah. Ada dah. Dia berhenti dah. Karau nak bersimpuh dah, lambat karau. Aduh, yai. Pusing kepala sikit lah dah jadi rambai macam ni lah. Caru, dengan caru. Dengan caru bersimpuh ya. Jom kita nak buat pam. Okey guys, jom lepas hambuk umpan pelata. Pelata belang. Rim. Lepas hambuk umpan hidup tu. Moga-moga ada lah yang makan. Ya, ada pakai stick. Tak lagi kita ambil polo balik. Cari umpan hidup. Yang nak caru belum bawa. Kita cari pelata lagi. Pelata ada dalam tuah ni rapat buluh. Kita cari tak apa. Sharp. Kasih kat coaster lah. Oh, coaster lah kita. Oh, sembut tengok. Asyik. Okey. Paling bawah dekat tali. Mana sebelah ni? Mana tengok. Dia tak tahu tu. Mana duduk sini tengok. Tengok ah. Macam mana cik ngai ah. Tak susah pun tengok ah. Umpan tu tengok tali ni. Kalau tali ni tiba-tiba berhenti, tu berhenti lah. Karau tengok ha. Ada ikan. Tak ada buat umpan, tak ada bubuh umpan pun. Tu. Nampak ni ikan caru. Nak buka dia pun senang. Ambil satu-satu je ni. Tempak Ni mau balik kat mak hang ni. Punya seronok ni, seminggu tak habis cerita ni. Anak aku dia bapak bawa balik lauk ni apa? Bawa balik lauk kat aku dia kata. Nak beli mai ni. Jangan tak boleh biar lama kalau dia turun, kalau ikan banyak sini sebab tak kita takut simpui. Ambil tak? Balik depan tu sikit, jangan bagi balik kat bulu. Kau bagi tinggi sikit. Balik. Balik tak payah balik jauh, balik dekat depan ni lah macam tadi. Boleh lah tu. Pegang sini. Je tu. Kau ikan makan dah tu. Siong apa? Nama apa? Nama apa? Ish. Mai. Tak payah kau ni dah sampai cicin dah tu. Nampak mengaikan. Senang lah. Siapa kata mengai susah kan? Senang lah mengaikan. Siapa cakap mengaikan susah? Nak beli ikan ni mahal. Nak mengai senang lah. Tak apa, kita tolong buka kat dia. Bagi dia seronok tarik ikan. Cari baling jauh sikit, baling ke tengah sikit. Cari ikan apa? Ikan pelata. Ni ikan caru kita baluk lah. Kita cari ikan pelata. Okey, baling jauh sikit. Pegang macam tu. Tengok ni. Pegang dia ni, nampak ni. Tak, satu jari lah pegang itu. Senang nak balik. Tengok. Umpan berhenti ya. Laju turun tak makan pun. Mana pergi dah. Laju turun. Tak ada sambak ah. Ni tak ada sambak. Pelik. Ada. Bawah. Bawah ikan apa ni? Ni bukan jaru ni. Bawah ni. Apa dia? Tengok tu. Tu dia.
Oh, pari pula dah makan. Pari pula dah. Allah, dia ambil tak bubur gantung depan. Pari ya? Ceh. Penyu makan apa lo? Terik family tak apa, kutip jarum banyak-banyak. Nah, mengai. Ish. Buat air tadi. Cik Kamal tu buat. Pegang macam tadi. Pegang sini, bagi dia kapit macam ni. Nak selesa pegang ni. Nampak masuk cari tengah tu macam tu. Oh, selesa. Cari tengah masuk itu. Masuk dalam celah. Ni. Tak cari tengah. Macam tu. Kan selesa, agak buka biam. Okey. Angkat pergi tinggi dulu, buat macam swing. Ayun. Tak sampai. Kau kita makan dah tu. Apa sih? Tu dia pesta caru. Pesta caru. Pesta caru. Lemak tok makan dah caru kat sini. Tu kat depan pun penuh kat lantai lah tu. Tak larat nak kutip lah. Balas pula air. Naik lagi. Tu jauh lagi. Oi, koyan mengena. Koyan mengena je kat koyan. Tekong. Dekat koyan mengena umpan ikan uji Rashid tadi ni. Beliak mata tu. Ya betul kau jauh. Cabut ni. Kita berlari sikit. Pedak kau. Relax tak apa. Relax. Dia melawan batas Oh. Rotate. Relax kau. Rotate angkat itu. Otek. Tu. Ada otek, pala terpenuh. Bukan. Ada telur. Bawa kau airport. Keluar lagi. Oh. Lekat dah ikan apa. Balas lagi Jaga rot lekat. Jauh ke apa? Oh, nak atas tu. Alah, nak atas tu. Nak atas. Talang apa? Oh, kena dah. Strike lah. Fishan. Min pasjik. Putih tu. Sangkut mana tu? Sangkut badan. Ciri Nenen. Nenen boh. Tinggi ri kat tu. Boleh lah Nenen pun. Cantik lah. Jadi lekat. Amboi. Oh, dia nak jik kerum pula dah. Dia tak mau yang biru-biru bang. Dia nak tu dia nak jik kerum ah. Itu dah sangkut caru. Dia ambil sembat sangkut caru pula dah. Mata tiga. Caru. Oi, hang. Hati-hati boh. Makan sotong tu. Dia makan sotong tu, dia katam sotong dia. Aku pakai sotong pula. Up. Pishon. Dia ni, laju ni. Alah lucu. Nenek banyak. Oh, balas lagi. Oh, tangan mana Syamil? Mantap yang tarik. Kasang lagi ni. Depan ni kan? Ni depan kau. Lemah daripada depan muka belah.
Oh, dia nak poster dia nak. Dia nak poster tu. Cantik. Oh, sama juga. Kehek pula lagi. Aduh. Tak mau ikan apa? Hei, kehek lagi dekat dah. Nak apa lagi? Nak apa lagi angin Woi, apa ni? Pesta. Oh, baling ke mana? Apa? Kira. Kat depan tak boleh tali sau. Dia depan dia kelak. Makan lagi dah. Dia baik. Kaju. Kaju. Oh, makan sotong bah. Tu, nenek tak apa. Lambung. Lambung tak apa, cepat. 2 kali. Alah nak kaju juga kecil tu ya ha. Jaga kaki. Oi, golok kau tu. Jangan ditau. Oh dia nenek lah. Daripada tak ada langsung tinggi kan. Game puji tak? Game puji. Game puji. Aduh. Pinang aku rakam ni Pinang. Ni aku rakam ni. Tengok tunjukkan. Ni tunjuk muka sikit boleh. Tunjuk Pak Pinang. Muka sikit. Pinang, tunjuk muka. Ha, Pinang dah dapat dah. Strike dah tu. Jaru lah dia. Tu dia dah. Oh, balas lagi Syam. Layan. Tambah lagi. Yang ke berapa dah ni? Mau jadi sungguh. Umpan dah. Dui, tekai elok. Lambung eh? Pakai mata 3 je lambung. Tak solid lah, sikit tu. Sikit lah. Ni kaju sebelah ni. Kaju. Galiau ah. Jam lagi. Lepas dia. Tangan mau. Mai tua memang. Sangkut lagi, caru lagi. Pinang dah kau caru ah. Duk. Apa ni? Bulu yang. Oh, potong. Boleh lah kat dia lah. Awak mampu ha, dia pecah tong lah ni. Tu dia. Ni sedap. Jalan kaki pegang mana? Pegang. Halus je. Tak besar pun. Pinang. Ada video Pinang. Beres. Kanan dah masuk dah pun. Allah. Hai. Aduh. Potong lah. Batam ah. Aduh. Potongan. Lucut. Ya. Far. Oh, syabala lagi. Pas dia. Dia kalau rombongan. Boleh ke, Jo? Bak tak. Dia ya berkenan sungguh dengan coaster tu, dengan spoon tu. Hijamnya ke? Hijamnya. Hak panjang. Cukup suka. Kita pakai HS tak laku. Bismillah. Dia nak panjang juga. Nenek pun nenek lah. Nenek pun tak apa. Ikan. Oh ya, dengar bunyi tomeh. Boleh pula. Oi, dia.
Ha? Lain macam. Ikut ni. Ikut lah. Tak edit. Ya. Okey guys. Panas. Panas terik. Baru lepas makan nasi, alhamdulillah. Bot ada sediakan nasi tengah hari apa semua. Gulai tenggiri boh. Baru kita nak casting depan ni. Balik letak rod atas tu. Tengok apa hal tali aku kelak menjabur ni. Tutup drag. Dah buta pula. Janji Penang tolong gancu. Cukup dah aku. Cabut guys, saya orang malu orang tengok. Cabut. Orang gancu pun tinggal macam tu lah. Malu orang tengok. Aduh, ikan buta aku ambil. Besar Penang. Kalau aku, Besar lagi pada hang Penang. kalau aku lepas dia. Ya, mai. Kalau aku kan saya. Ye. Wah. Tak boleh. Mancing kau yang Masalah tak ada garau. Baling. Tinggal saja dekat kamera. Kita ada kali rehat makan keluar kali. Apa hal tutup pegang tutup arm. Soreap tarik terus. Dia ikut tu boy. Tak ada nak garau pun. Senang kerja macam tu. Cukup senang kerja. Dia guys. Tak ada buat apa, baru balik lepas buka tali bagi dia turun bawah, umpat turun bawah. Dia main sambak terus, terkejut kita. Baru nak sembang sikit. Alhamdulillah boleh agak ikan ragut badan sendiri. Tu ada ayak tu. Berkeladak ayak. Tapi dia ada. Udah tu boiling tu. Tu boiling pun ada lagi. Tu berkeladak ayak tu. Tu dah. Tapi ada boiling tu ada sendiri. Jom kita sambung. Panas terik oi. Tu balas dah siapa tu? Penang ke? Balas dah. Mai lagi rekod. Kata. Ini bobol. Bukan jadi badan. Tak kisah. Tu. Ni lah. Dia makan tu jig pula. Oi, mak. Walap. Dah duk kata lah ni. Elok tu. Dia buang ada dengki kau. Bukan lagi gila, kancu tak dapat kot. Dia pergi buang, dia bunuh ikannya. Lepas tu buang. Aduh. Dia ayak lenang terkapak. Lama tak jumpa ayak lenang terkapak macam ni lah. Tengah hari. Lah kau apa? 13 ayak lenang terkapak macam ni. Tengok kau. Panas kan kasut pun. Buat macam tadi lah. Tadi kita letak macam ni. Baling-baling letak macam ni. Biar Puk lu sambak. Bergegak rok ni. Kita ingat apa benda lah. Jangan ada main katam lah. Bakak betul-betul. Hari ni ikan betul-betul makan spoon tu lah.
Pispu dengan coaster ke? Sotong ni makan tak? Yang jarang sotong putih. Pispu laku ni. Nak lepas hambok tak boleh lah. Angin tak ada. Buk pesak biasalah, buk pesak pakai anchor. Duduk dah depan tuas macam ni. Nak lepas hambok tak boleh. Kita ambil kasing ni. Dia makan depan batas ya. Dia nak buang. Lambung tu kalau boleh, lambung ah. Layan. Nak batas, ikut batas hang. Kau sotong. Tak jadi ganju macam tu. Lambung tepi. Dia lekat elok tu. Angkat terus. Dah angkat sotong. Cantik lah. Dia duduk ada ni. Dia duduk iki lah. Pula dia nak sotong, kita tukar bagi sotong kat dia. Oh, dia nak sotong. Tu nampak tu. Oh, ayam keladak pun makan. Ada lagi bawah tu. Ada lagi bawah. Bukan dia sekok. Ada lagi ikut. Tepi lambung. Ada lagi ikut bawah. Mana dia? Dia nak sotong, tadi ikut bawah tu. Tu balas pula. Bukan dia duduk ada ni. Dia ikut kepala ayak tau, dia ikut belah sana. Belah sana pula. Duduk sana dah. Hantam pi. Bismillah. Hui. Cak Nenek ni galak lah bolong Cak Nenek pula kat sini. Selit. Lambung. Alhamdulillah. Naik lagi, sotong jadi. Oh, lagi sotong merah jadi, sotong kepala merah. Dia nak kepala ayak tau. Cantik. Dua kali balik, dua ikut kan? Dia tangan mau tok makanan ni baru tu dia pakai tok makan. Lambung. Angkat tak pergi tepi belah kanan, tak apa. Layar tadi lah. Ambil kat belakang, ambil tidak ke belakang. Duduk atas tu. Ambil layar atas. Guys, tengok dia guys. Nak tengok. Tu. Oh, tadi dah ambil dah, depa ambil tak lantung dah. Ni ada lagi tak lantai tu. Oh, tunggu Tengok dah. Tengoklah. Tangan nak mau saja, dia nak sotong kepala merah. Dia nak sotong kepala merah pula guys.
Sotong putih saja dia tak mau pula. Sotong kepala merah tok makan ni sotong kepala merah. Kena tukar sotong kepala merah. Ha? Ha, kena kata apa? Oh, dia. Dia nak sotong kepala merah pula. Jom tukar kepala merah. Tinggi. Jangan berlaku tu. Oi. Boleh lagi tu. Coaster jalan pula. Karat kau dia makan tu. Karat kau dia makan tu. Bila tak nak buat siapa kawan kita buat bila mana. Mana nak dan. Mana sini dalam. Jom. Ikan tengah galak makan ni. Tak dekat. Dia main tu main kepala ayak tau. Rasa tali ikan duduk rasa kat tali tu. Oh dia tu. Undang dah. Hujan dah turun. Tutup baju. Macam hujan tu. Alah tak lekat. Aduh. Tak lekat lagi guys. Ikan mega tu dah. Kamu naik dengan caru duduk balas ni. Anak ketang. Oh dia terkeluar isang. Oh naik lagi ke depan. Kita dah. Ya, habis. Aduh, takkan lucu ke? Ah, tak. Dia naik atas. Janganlah buat macam tu. Dia buat lawak pula. Hei, aku risau. Weh, besar. Oh, besar. Aku nak risau tu sotong luar atas tu, takut ada yang ikut cantas pula. Ah, jahanam boleh aku tahu. Abang main orang dia adik dah meninggal weh dah. Keju. Frap. Ho! 2 ekor dah besar. 2 ekor dah kita kacau ke arah besar. Pada tepi mengasai orang malahan. Belah belakang. Belah belakang. Aduh, hang. Kau laju, selaju-lajunya. Balas dah jig.
Buat lagi. Dia nak kilat pula. Buat tadi daya Hilang sampai ke kepala lagi. Hilang sikit kepala. daya sikit kepala tadi tak ada apa. Lepas lagi. Tu. Oi, saya elok. 2 kilo dekat 2 kilo. Cantik ah. Penambahan. Dia makan jik. Dia tak mau ah. Tak mau. Pakai steel tak mau tu. Cedah nanti. Caru tak payahlah pula sangat. Caru. Hei. Botol makan. Botol makan doh. Oh, berat. Boron. Boron lah bila sarjana nak makan koyan oi. Umpan sekok termenung. Oh berat oh. Siapa tak mau rasa tarik oh. Koyan. Yo, sau. Eh, sau. Video. Sau. Saya masuk. Video mana? Saya masuk. Video mana? Kalau Tak mau aku tutup ah. Tutup tak mau. Tak nampak lagi ni. Belum ni. Oh, mana dah? Otek. Dia otek. Tu. Oh, dah dongga berminyak mula. Angkat tu. Bawa lantung tu. Tidak lagi lendiak kena lantai. Angkat. Yo, lebub. Okey guys, kami pindah dah. Dekat tuai tadi dah senyap sini. Boiling banyak hari tapi tinggi ni hilang entah mana. Kami pindah cari lebuk lain pula. Cari tempat lain pula, cari ikan. Lengoh. Wow. Tu, langi pakai ikan. Oh, itu belum jik lagi. Ha. Oh, apa yang ada? Baik. Tak ya. Senangin. Oh, dia senangin pakai ikan. Jom cari lagi. Okey guys. Kita dah boleh balik tapi kita berhenti dulu kat Tukun belah darat ni sebab nak masuk tak boleh. Air kat bekalan cetek. So kita tunggu pasang, kita berhenti dulu mancing kat Tukun darat. Sungai bottom kat sini. Dah naik dah senangin tadi tengok. Alhamdulillah. Oh tu. Kat tembak dah. Suasana cantik. Senja nan merah kat sini. Senangin dah naik dah, lupuk lepas juga. Jom kita layan bottom sat kat sini. Okay, stay tune. Tengok tu. Cantik. Boron tu makan ikan. Kilo lebih lah tu. Balara. Bottom jadi kat okey lah. Gut. Okey tu gut. Okey guys, tu tengok. Suasana mancing malam pula. Dah tak boleh nak masuk ke bekalan, kita mengai malam weh satu kau ni. Pukul 10 kita plan tekong kata pukul 10 kau balik. Alhamdulillah, kita mengai lagi. Oi, gut naik lagi. Besar-besar. Saya sekilo, saya tengok sekilo. Depan naik lagi gut. Depan dia kalau betul-betul Tukun. Dah duduk belakang ni. Nasib lah. Okey guys, alhamdulillah kami dah selamat sampai ke pangkalan. Pangkalan apa ni? Kuala Sungai Padang tengok kata. Pangkalan Kuala Sungai Padang. Alhamdulillah. Ikan hasil kami pun dah susun dah. Tinggal dalam tong ni lah.
Tu. Ada cencaru, pelata, kelisi ya cici. Oh ni pun melabak ni. Kalau nak beli pun dah beratus ringgit ni. Alhamdulillah, jom. Tapi tengok kat depan hasil kami yang boleh dibanggakan lah juga. Kan? Alhamdulillah lah rezeki. Bagaimana? Jom tengok. Tengok dah tengah clear lagi. Mantap, tengok mantap pendun. Mantap. Kita panggil dekat gambar. Nino saya. Oh, betul juga nampak kaki. Tengok. Atas pelantak. Tengok. Oh. Setnya. Dah clear. Owner pun seronok. Owner seronok sungguh dah. Tu. Hasil kami alhamdulillah tinggi 20 ekor kat sini, 3 dah buat gulai. Campur ni otek ada 3 ekor, titi ada 1 ekor, talang ada 1 ekor, sagai ada 1 ekor, kapu. Oi. Semua sobi. Mewah alhamdulillah rezeki kami. Nampak apa? Okey jom kita buat sesi bergambar. Tengok. Owner seronok lebih. Ni player semua kepenatan. Hujan pun dah turun alhamdulillah. Lama tak hujan. Lemak-lemak ni mampus. Rahmat betul. Ni gambar. Satu lagi masuk. Tengok gambar. Ni kita tengok gambar. Okey guys, itu sajalah persembahan saya kan geng-geng Penang ni untuk hari ni dengan bot Dawn Red Fishing. The Dawn Red Fishing Sungai Padang. Ni boleh. Alhamdulillah rezeki kita. Kita dah masuk hari tu. Tu ada juga kan. Dah lama tak boleh kena macam ni, sampai lengur-lengur tangan. Kena katam. Kisah cerita hari ni memang mencabar. Kena katam putih lucu bersepah. Itu ya selamat boleh naik, yang dapat diselamatkan. Okey guys, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share Kamal Fisher YouTube channel. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Tu. Oh, lama tak boleh tinggi banyak macam ni lah. Boleh tinggi sikit pun.